Kita tidak meletakkan akhirat. Tak akhirat depan, insya-Allah. Allah dah janjikan melalui lisan Nabi SAW, orang yang letak akhirat depan, akhirat dia dapat, dunia dia dapat. Semua orang-orang Allah takdirkan, ada yang ada keluarga, ada yang tak ada keluarga. Majoriti kita ada keluarga. Kita, isteri kita, anak-anak kita, majoriti ada keluarga. Semua anggota ahli keluarga yang normal kalau ditanya nak duduk tak dengan keluarga selama-lamanya, semua akan sebut nak. Apa perancangan kita? Masing-masing rancang ataupun teringin bercita-cita, semua pakat duduk sekali nanti selama-lamanya. Apa yang kita buat? Nila ni di dunia apa kita buat? Kita tahu adik perempuan kita tak tutup aurat. Kita tahu abang kita tak semayang. Kita tahu ayah kita main nombor ekor. Kita tahu sekian-sekian buat kerja haram itu dan ini. Tapi kita tak buat apa. Maka satu hari kita akan berpisah daripada mereka. Mungkin selama-lamanya. Duk asing terus. Tuan-tuan, seronok ke kita masuk syurga, kemudian ahli keluarga kita masuk neraka? Seronok dah. Cuba renung tengok, bagi panjang, bagi lama. Sebab tu Tuhan suruh manusia ini berfikir. Afala tatafakkarun? Afala taqilun? Tidakkah kalian mau berfikir? Tidakkah kalian mau merenung ayat-ayat Allah? Renung, Ustaz.